Korang pernah terfikir tak, kenapa 1 dinar emas tu berat dia mesti 4.25 gram? Kenapa tak buat genap 4 gram ke 5 gram ke, baru senang nak kira kan? Sebenarnya, angka 4.25 ni bukan saja-saja rekaan syarikat emas tau. Ini adalah nombor keramat yang dah bertahan lebih daripada 1,300 tahun dalam sejarah tamadun kita. Dulu mana ada penimbang digital macam sekarang, unit gram pun belum wujud lagi masa tu. Orang zaman dulu timbang emas guna biji barli. Syarat dia sangat ketat, kena guna biji barli yang saiz sederhana, bersih dan dipotong kedua-dua hujungnya. Nak jadikan berat 1 dinar atau dipanggil 1 mithqal, mereka akan timbang sebanyak 72 biji barli. Teliti gila kan orang dulu jaga nilai harta. Cerita dia bermula bila Khalifah Abdul Malik bin Marwan nak buat mata wang Islam sendiri sebab tak nak lagi bergantung pada shilling Rom. Beliau tetapkan piawaian ikut standard timbangan penduduk Mekah. Bila zaman dah maju dan kita ada mesin penimbang super tepat, pakar sejarah timbang balik shilling emas zaman Khalifah tu, hasilnya memang tepat-tepat 4.25 gram. Sebab berat inilah yang para ulama gunakan untuk tentukan kadar zakat. Jika korang ada 20 keping dinar, maknanya dah cukup 85 gram emas, maka wajiblah keluarkan zakat. Jadi, dinar ni bukan sekadar berat emas biasa, tapi ia adalah simbol keberkatan ekonomi Islam yang kita bawa sampai hari ini. Ia adalah penjaga kekayaan yang paling kalis inflasi. Sebab itulah dekat public gold, emas 1 dinar ni jadi antara item yang paling laku keras dan paling disukai oleh penyimpan emas tegar. Dinar public gold diiktiraf dunia dan sangat senang nak dicairkan kalau korang perlukan tunai segera. Bukan setakat 1 dinar je ada, kalau bajet masih comel, boleh mula dengan suku dinar atau setengah dinar. Tapi kalau korang memang jenis penyimpan heavyweight, korang boleh terus rembat 5 dinar atau 10 dinar sekaligus. Emas bukan sekadar perhiasan, tapi ia adalah insurans masa depan. Bayangkan, nilai 1 dinar pada zaman Rasulullah cukup untuk beli seekor kambing, dan hari ini, 1,400 tahun kemudian, nilai 1 dinar yang sama masih mampu beli seekor kambing. Itulah hebatnya kuasa beli emas. Jangan tunggu harga jatuh baru nak beli, sebab emas takkan jatuh nilai. Sebaliknya, beli sekarang dan tunggu harganya melonjak. Nak tahu cara dan tips paling efektif untuk miliki 1 dinar pertama ikut kemampuan poket korang? Sila klik di bio untuk saya bantu bimbing sampai jadi.